Mahal ni Syah. Nanti dekat je. Hari ni kita akan ada, kita nak move out ke Nimrod Maluri 2.0. Outlet yang baru. Kita relocate lah. Maluri masih ada, tapi cuma dia berpindah ke outlet yang baru. Belakang daripada Aeon Maluri je, kita satu row dengan Afin, Amesan dan juga belakang CIMB Bank. Korang mesti tahu lah ada di sini. Saya lupa cakap ni. Kita akan buka nanti around 26 hingga 30 hari bulan Mac ni. Jangan lupa Alright. Jadi kita update dulu. Ada apa weh? Pembinaan barang dari Maluri lama ke Maluri baru. Akademi pindah sekali je? Sekali. Kita pindah ke Nimrod Maluri 2.0 kat bahagian atas. So ini adalah keadaan Nimrod Maluri sekarang. Memang tengah kecoh, chaos. So ini adalah syawal keempat. Kita dah start demolish. Kita dismantle barang-barang dekat Maluri ni. Kalau korang boleh tengok, ada kita punya station yang sebelum ni, kita ada kursi barber yang sebelum ni. Nimrod Maluri 2.0 almost ready. And now kita get ready untuk move out. Cakap guys. Sentimental kat kedai ni sebab dulu previous is dekat Putu, so Putu kena roboh, so kita pindah dekat sini. So itulah riwayat Nimrod Maluri dekat sini dan ada Nimrod 2.0 next. Kita diberikan kasih yang baik, tim yang baik untuk execute proses relocate Nimrod Maluri 2.0. Let's go. Nimrod Academy pun pindah sekali ke ni? Nimrod Academy kita akan beroperasi di tempat yang baru, di environment yang baru. Sekarang ni kita tengah nak pilih barang, kita nak bawa kat sana, kita pindah, kita set up office yang baru, yang cantik, and then kita start a new chapter. Okay? Nimrod Academy. Nanti kan? Ya. Bila kita dah selesai drop barang daripada Maluri lama, tengok barang betapa penuhnya. Esok kita akan sambung lagi kerja, kita akan susun, organize elok, and then baru kita akan nampak rupa dia macam mana. Nimrod Academy 2.0 dia dekat main road ni. Okay? So orang Maluri mesti tahu ni area ni. So nanti boleh tengok daripada luar tu, boleh tengok kita orang training tengok. Kalau kau nak belajar boleh datang kat sini. Peace, wonder.